Saya buka soalan. Saya buka soalan, guys. Harun ke? Tak tahu lah. PRU agak-agak bila? Kita tengok lah, guys. Kita tengok. Sebab Johor dah bubar. Negeri Sembilan dah bubar. And then, cuba fikir. Cuba fikir. Inisiatif pertama di bawah pakej Ransangan Ekonomi Selangor bernilai RM131 juta dilancarkan secara rasmi hari ini dengan lebih 14,000 pesawah, petani, nelayan, penternak dan pengusaha akuakultur di seluruh negeri bakal menerima pelbagai bentuk bantuan. Exco Infrastruktur dan Pertanian Datuk Insinyur Izam Hashim berkata, bantuan tersebut bertujuan membantu pemain industri menangani peningkatan kos operasi, memastikan kesinambungan pengeluaran makanan serta memperkukuh jaminan bekalan Apa yang korang faham? Tak ada angin, tak ada ribut, umum pakej ransangan. Beberapa pakej pengukuhan daya tahan Selangor yang diumum April lalu akan mula dilaksanakan pada bulan hadapan. Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata ia bagi membantu golongan terkesan akibat peningkatan kos sara hidup kesan krisis global. Yang dah bubar parlimen Johor, Negeri Sembilan. Selangor bagi pakej ransangan ni pasal apa pula? Ada bau-bau ke? Bukan bau kunyit dah, sayang. Nampak kan? Nampak tak nampak ni? Nampak ke tak nampak? Jangan percaya. Fikir. Yang bubar Johor, Negeri Sembilan. Yang Selangor sibuk bagi pakej ransangan ni perlu datang apa pula? Untuk apa? Nampak? Best game ni, guys. Enjoy the show. So boleh bagi tahu, enjoy the show. Enjoy the show je. Relax je. Okay. Soalan, next question. Soalan, Facebook. Saya akan gila-gila Facebook dengan YouTube. YouTube saya ada baca komen kat sini. Dekat sikit ni jauh, tak apa-apa nampak. Nampak je kan. Bila hari nak dekat. Harun, saya tak tahu. Kena tanya Harun lah. Saya tak tahu. Mana saya tahu. Tapi itulah guys, duit lah guys. Hari ni duit punya pasal ni kan. Duit. Sanggup. Ya. Siap offer diri dekat saling kunyit kongkang. Toron pun tak apa. Gila lah. Mungkin perangkap tak tahulah. Sokok Sokok. Saya pun bengang agak dengan Albert ni. Video saling kunyit kongkang tak keluar lagi. Albert, kau kalau dengar ni Albert, kau keluarkanlah cepat sikit Albert. Kita nak dengar. Video pengakuan Sofia Rini berkenaan dengan saling kunyit kongkang pembekal nasi ayam kunyit pada Non. Sebab dia dah mengaku ni. Saling kunyit dah mengaku dia ni supply nasi ayam kunyit kepada Non. Dia dah mengaku dah. Sofia Rini pula, dia bagi tahu Salim Abdul Rahman pembekal nasi ayam kunyit. Nak mergekan tally kan. Supaya orang tak ada orang kata sefitnah. Benda betul kot. Okey, soalan. Come on. Soalan. Bau macam nampak. Apa yang berlaku apabila di hari pengundian tidak satu orang pun pergi mengundi secara nasional? Bang, ini cerita hantu lah bang. Kalau cerita macam ni, cerita kartun lah. Dia tak mungkin tak ada seorang pun pergi mengundi. Mesti orang pergi mengundi punya. Cuma, berapa banyak yang keluar mengundi, yang itu kita tak tahu. Sebab tu kena ada kesedaran untuk keluar mengundi. Tapi kalau soalan kau ni, apa berlaku kalau hari pengundian tak ada satu orang pun pergi mengundi, tak logik lah. Tak logik. Dia tak logik macam tu. Orang asli pun keluar undi. Sebab orang asli pun geram ni. Minyak beli mahal. Gila ke apa? Cerita Negeri Sembilan ni, sah tak sah? Saya ada baca lah. Dia gini lah guys. Pengelola Bijaya ni, dia siapa? Pengelola Bijaya ni dia siapa? Apa kuasa dia? Apa tugas dia? Betul tak? So,
Biar. Kita biar je guys. Kita biar je. Risau gini je. Risau korang ni dibolak-balikkan je sebenarnya. Dibolak-balikkan. Itu je yang serisau tu. Kau nampak keburukan, apa yang berlaku dengan segala benda ni, kau lupa. Melayu mudah lupa. Ni yang serisau. Ni yang bimbang ni. Orang Melayu ni mudah lupa. Yes. Kau nampak benda ni semua, lepas tu kau lupa dah. Emosi tak bertempat. Itu je. Non kunyit gabra, betul. Non kunyit tengah gabra gila babi ni. Dia pergi Jepun buat apa lah? Dia pergi Jepun buat apa? Tak boleh cerita lah. Ada benda boleh cerita, ada benda tak boleh cerita. Itu dia sebagai begitu. Ada benda boleh cerita, ada benda tak boleh cerita. Okay, mahkamah MCMC minggu depan. Sabtu 18-19. Ni, dengan kata, ada beberapa orang ahli parlimen PKR kot ni. Dalam masa terdekat. Saya rasa Rafizi dia cakap tu kan. Beberapa orang lagi ahli parlimen PKR. Kenapa Abid Liu pun dengan Salim Kunyit? Abid Liu ada kes. Abid Liu ada kes mahkamah. Kes tunjuk gambar play tak silap. Saya ada tengok gambar. Saya ada tengok lah gambar dengan video dia. Lepas tu dia tunjuk play dia kan. So dia ni ada kes mahkamah. Salim Kunyit berada dengan non kunyit. Faham tak ni? So kenapa dia dengan Salim Kongkang ni? Sebab dia ada kes mahkamah. Faham tak faham ni? Faham kot. Faham tak faham? Korang kalau tak faham, aku tak tahu nak cakap lah. Takkan nak cerita A, B, C, D kan. Sebagi macam gini pun kau dah faham dah. Non nak pinjam duit dengan Jepun. Tak. Dia bukan pergi Jepun pinjam duit, bukan. Dia nak pinjam dengan IMF. Dia tak pinjam dengan Jepun. Langkah kimono. Non tengah buat langkah kimono. Bos debat dia ada haluan dia lah guys. Biarkan dia lah. Dia ada haluan dia. Pada tu haluan dia. Biarkan dia lah. Dia pun join parti bersama Rafizi kot. Biar lah. Dia bukan join Walanon. Dia bukan join PH. Kalau dia join PH tu lah cerita lah. Dia bukan join PKR ke, DAP ke kan. Bukan. Dia join bersama. Biarlah dia. Pada tu pendapat dia. Biarkan dia. Kita ni gini guys. Kita ni ada macam-macam perangai. Macam-macam pemikiran. Macam-macam guys. Tapi bila kita tak bersama dengan non kunyit, kita selamat. Itu je saya boleh bagi tahu. Yes. Siapa sokong Anwar Ibrahim? Gone. Gone case. Yes, gone case. Kau cerita lah macam mana pun. Gone case. Come on lah. Mangkuk tu bagi tahu Firaun ada jasa. Tu dah pemutus dah. Kau biar betul. Non kunyit bagi tahu Firaun pun ada jasa. Pemutus lah tu. Nak cakap macam mana lagi tu? Nak sekolahkan macam mana lagi kau orang ni? Tapi datang si mangkuk bodoh ni. Barua ni. Saya memang kagum gila lah dengan Anwar Ibrahim. Satu dunia, berapa negara yang join? 40, 50, 60, tak kisahlah berapa banyak tu. Semua menjadi Anwar Ibrahim punya geng tu. Oh, memang power lah. Memang power lah. Sila cakap. Even Donald Trump tak boleh buat benda tu. Iyalah. Sebab non kunyit bagi tahu Firaun ada jasa. Trump pun tak cakap Firaun ada jasa. Non kunyit bagi tahu Firaun ada jasa. Dia bagi gaji, dia bagi makan. Samalah. Sebab tu dia bagi makan kat korang. Soalan. So, macam mana kalau BN gerak solo lawan 3 penjuru? Tak. Kita akan pergi 2 penjuru. That's why we need Tun Mahathir. Sekarang ni gini guys. Sekarang ni kau nampak macam huru-hara kan? Betul? Kau nampak macam huru-hara kan? Sabar lah.
Ini Tun Mahathir lah. Tak percaya? Tak percaya dia cakap? Tak apa. Tun Mahathir. Last Dance. Final Battle. Endgame.